Hai, Assalamualaikum guys. Welcome back to channel Cemboy Gaban. Okay guys, Gaban nak buat bukan satu, kita nak buat 2 unboxing. Barang baik baru sampai daripada Shopee. So, apakah barang ini? Yang pertama, kita nak buka Cem. Dia ni. Hai, ini Nivea ni. Nivea ni biasanya buat ketiak Cem. Apa dia buat ketiak? Okey, kalau Cem nak tahu, ini adalah barang ATV. Okey. Okey guys, sekarang ni kita nak tukar ATV punya ni panggil apa? Knuckle ke, Tero N ke, tak pastilah. Kakak kau. Kenapa kita nak tukar ni sebab ATV tu guys, kalau kita bawa dia tak apa? Tak stabil. Tak stabil, kiri kanan kan. Kalau anak-anak boleh bawa kalau anak-anak bawa kat jalan raya lagi bahaya, boleh terbalik guys. So sebab apa? Sebab dia punya bush dah pecah. Apa main So kita tukar bush yang baru punya. So lepas ni kalau dah tukar, kita kena bawa tu hati-hatilah, jangan lasak sangat. Okey, itu yang pertama. Yang kedua ni, apakah yang besar ni? Disebabkan ATV kotor. Kita dah ada motocross. Nak cuci motor apa semua, tak ada mesin water jet. So kita beli water jet. So water jet yang kita beli ni, harga dia 300 lebih. Kalau tengok review dia, menarik. Ya. Ni roda. So, inilah dia. Jam tepi sikit. Apa set semua bagai situ? Nanti kita nak basuh ATV. Yang pertama kita basuh ATV. Alah, basikal cium lah dulu. Macam masuk kamera tak? Sini sikit. Basikal cium lah dulu. Dapat kain guys, dapat kain. Basikal Cem dulu. Okeylah. Guys, Cem kata kena basuh basikal dia dulu guys. Jom kita pasang roda dulu. Harap-harap mesin ni padu lah guys. Dapat span. Dapat hose. So, ini plug lah. Untuk dalam ni dia punya soket. Macam mana keadaan dia punya ni? Oh macam ni. Macam mana ni? Ni apa benda ni? Oh, ini dia punya apa? Sempat simpan hos. Nak gulung hos. So rasanya mengambil masa juga nak pasang ni. Bapa cepatlah bapa. Apa dia? Kita nak pergi dah ni. Kita nak pergilah. Basikal cium. Benda ni bukannya senang nak pasang je, bukannya kejap. Yalah. So motor dia kecil je guys. Jadi kita nak pergi dulu. Harap-harap padu lah. Harap-harap padu. Cik nak main kat mana? Taman mana? Taman Sungai Raya. Saya tak ikut? Ikut. Hati-hati tau. Ikut tepi. Jangan kiri kanan. So nampak gayanya mengambil masa yang lama juga nak pasang ni. Jadi kita kena time slap. Let's go.
Okay guys, alhamdulillah dah selesai kita punya pemasangan water jet yang baru. Kita beli di Shopee. So, tadi Gaban dah test. Masa pemasangan tadi agak rumit juga pada mulanya. Serabut juga kita nak pasang. Pening juga sebab tak ada manual book dia. Tapi alhamdulillah sikit demi sedikit kita mengkaji. Akhirnya berjaya juga Gaban memasangnya. So, sekarang kita nak test, nak basuh ATV ni. Gaban rasa semenjak ATV ni dia beli, hampir 2 tahun kot Gaban beli ni. Tak pernah basuh guys. Pakai simpan lama berlumpur teruk. Jadi besok kita nak tukar dia punya knuckle ataupun Tero N, tak tahulah apa nama sebenarnya. Tapi dia punya bush lah, kiri kanan dah hancur. Yang Gaban tunjuk tadi, Gaban akan tukar pada hari esok. So sebelum kita tukar, kita nak basuh dulu supaya kita senang nak tukar pada hari esok. Okay? So jom kita basuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sambil-sambil kita test kita punya water jet baru ni. So tadi Gaban dah tukar, dah try dia punya mata depan ni. Yang terbaik, yang Gaban paling suka adalah warna hijau. Tak tajam sangat, tak kembang sangat dan tak kuncup sangat. So kau boleh tengok. Alamak, basah. Okey, sesuai lah ni. So dia punya air ni tak berapa kuat sangat lah. Orang kata apa? Okey lah kan. Oh, air tutup lah. Oh. So air dia tak berapa padu lah. Tapi boleh lah orang kata nak basuh-basuh motor, basuh-basuh kereta kat rumah. Daripada tak ada kan, daripada pakai pipe biasa, ni lebih baik lah. So tercabut jugalah tanah. So mungkin air tak kuat lah. So mungkin air pipe kita tutup terlampau kecil sangat tadi. Kita buka belanja sikit. So ATV ni first time dibasuh semenjak beli. Bersih lah sikit. Tanah-tanah dia. Kopak guys tanah-tanah dia. Kira okey lah. Kira function jugalah. Apa namanya ni? Water jet ni. Walaupun dia murah. So kalau nak jam, kita kena tukar depan ni mata dia. Dia tak boleh adjust terus. Woo. Hai. Okey guys, alhamdulillah dah selesai kita punya pemasangan water jet yang baru. Lepas tu kita sempat basuh satu ATV yang setelah lama tak pernah basuh langsung. So jom kita kemas-kemas apa yang paling best water jet ni. Yang Gaban paling suka ni lah. Dia punya hose ni kita boleh gulung kat sini guys. Jadi tak adalah dia serabut, bersepah, susah nak simpan kan. Dia boleh gulung. Lepas tu kita simpanlah mesin ni. Itu yang Gaban tertarik dengan benda ni. Dengan iklan dia kan. Yang seronoknya inilah. Tidak jenuh guys. Kita nak kemas kan. Nak gulung. Semak lah. Salah gulung. Tak masuk. Okey. Okey. Kan kemas lah sikit kan. Tak adalah semak. Okey. Dia punya ni tak ada tempat simpan dia. Ataupun Gaban tak kerti. Tak tengok iklan dia apa tak tahu lah. So hose pipe ni kita boleh cabut macam tu je. Dah. Lepas tu kita cabutlah pelak ini. Dah simpan. Dah siap. Bolehlah simpan. Dia ada roda lagi Okey guys, rasanya sampai sini saja perkongsian Gaban tentang water jet baru. Dan kita basuh ATV, test baik ke tak baik benda ni. Jadi nantikan esok kita nak pasang knuckle ataupun Tero N ATV supaya dia senang kawal. Dan nantikanlah apa-apa video daripada Gaban. Terima kasih kerana sudah menonton. Assalamualaikum. Bye bye. Jom simpan.